Albert Tay bukan wira. Tegas Presiden Malaysia Corruption Watch, Jais Abdul Karim mengenai ahli perniagaan yang menjadi tumpuan dalam skandal pelombongan di Sabah selepas mengaku membayar pihak tertentu bagi mendapatkan lesen. Jais berkata pengakuan Tay dalam satu podcast baru-baru ini menunjukkan beliau tidak boleh dianggap sebagai tokoh anti rasuah. Katanya individu yang benar-benar berpegang kepada prinsip perniagaan secara sah tidak akan memilih jalan memberi rasuah. Menurutnya lagi, Tay tidak boleh menjadikan alasan wujudnya rasuah berstruktur di Sabah sebagai justifikasi, sedangkan terdapat prosedur standard untuk membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dalam podcast berkenaan, Tay mendakwa beliau telah membayar beberapa individu bagi mempercepat kelulusan lesen pelombongan mineral, namun wang itu kemudiannya dikategorikan sebagai sumbangan politik. Beliau turut menyatakan kesediaan untuk berdiam diri sekiranya sumbangan berjumlah 8 juta ringgit itu dipulangkan kepadanya. Tay turut mendakwa beliau mahu menjadi wira yang membetulkan sistem pentadbiran yang rosak. Bulan lalu, sebuah portal menyiarkan perbualan WhatsApp yang didakwa antara Tay dan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, Jeffrey Kitingan. Dalam mesej yang didedahkan itu, Tay dilihat mendesak Kitingan supaya memastikan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor tidak campur tangan dalam operasi pelombongan pasir silika milik syarikatnya sambil merujuk projek tersebut sebagai tabung bersama mereka. Menjelang pilihan raya negeri Sabah yang semakin hampir, Jais tidak menolak kemungkinan kemunculan Tay dalam podcast itu diatur bagi menyebarkan naratif tertentu bersifat anti pemerintah demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Beliau turut mendakwa Tay cuba membentuk naratif bagi menyokong pembelaannya dalam kes rasuah yang masih berjalan di mahkamah. Haili Izzati, FMT.